Kita juga sering mendengar sebahagian orang-orang agama membacakan hadis, dengar, taat dan patuh. Walaupun diambil harta benda kamu, walaupun dipukul di atas belakang kamu. Seakan-akan Islam itu menjadi begitu mengikat sehingga taat mutlak, absolut, sehingga tidak boleh lagi ada ruang. Tapi berbeza dengan apa yang Datuk sebut tadi. Macam mana kita melihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Ustaz Ahmad. Saya bersama Datuk Mufti, hadirin hadirat yang mengikuti secara langsung pada malam ini. Alhamdulillah, satu tajuk yang sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, yang mana tidak ada manusia yang hidup dalam dunia ini melainkan dia akan hidup dalam sistem pemerintahan. Sama ada ketua pemerintahan itu bernama raja, sultan, ataupun ketua pemerintah itu bernama presiden, ataupun yang berkuasanya adalah Perdana Menteri. Tetapi manusia apabila dia hidup dalam masyarakat, maka masyarakat akan membentuk pemerintahan. Yang mana pemerintahan ini merupakan salah satu daripada fardu kifayah yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah baginda. Yang mana Nabi SAW melarang kita untuk keluar daripada jamaah. Kan? Sesiapa yang keluar daripada jamaah, walaupun hanya sekadar sejengkal, famata mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati dalam keadaan mati yang jahiliyah. Para ulama mengatakan seorang yang keluar daripada jamaah ini ialah orang yang keluar daripada ketaatan kepada pemerintah, dengan keluar dengan mengangkat senjata dan merosakkan tonggak kesepaduan umat Islam yang mempunyai pemerintahan. Walaupun begitu, kita kena tahu seperti mana yang Datuk Mufti sebut tadi, ketaatan yang mutlak itu tidak hanya tidak akan berlaku kepada manusia yang tidak maksum. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Maksudnya taat kepada Allah Taala itu diletakkan ketaatan yang mutlak. Maka sebab itu dikatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Diulang perkataan ati'u kepada Allah dan kepada Rasul, kerana ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tetapi pada pemimpin tak diulang perkataan wa ati'u ulil amri. Sebaliknya wa ulil amri minkum. Maka ketaatan kepada pemimpin itu bersyarat. Bahkan kalau kita tengok di dalam tradisi Islam, ketaatan kita kepada pemimpin itu ataupun janji untuk taat setia itu dipanggil bai'ah. Bai'ah ini ialah satu akad, yang mana akad yang datang daripada seorang rakyat ataupun daripada rakyat kepada seorang pemimpin, yang mana rakyat memberikan ketaatan kepada pemimpin dan pemimpin memberikan khidmat kepada rakyat. Itulah asal yang kita katakan perjanjian ataupun akad yang berlaku di antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Benar di dalam hadis Nabi SAW suruh rakyat untuk taat kepada pemimpin. Dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud umpamanya, Irbad Ibn Sariyah meriwayatkan bagaimana Nabi SAW salat bersama para sahabat. Kata Irbad, "Shalla bina Rasulullah SAW dhata yaumin, thumma aqbala alaina, fawa'adana maw'idatan balighatan, dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatu muwaddi' fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah." Ila akhiril hadis. Nabi SAW pada satu hari salat bersama dengan para sahabat, mengimamkan para sahabat. Selesai salat, Nabi berpaling kepada para sahabat, memandang para sahabat yang bersalat di belakang Nabi SAW, lalu memberikan satu peringatan yang deep, satu peringatan yang sangat mendalam kesannya, sehingga sesiapa yang mendengar nasihat Nabi SAW, dia akan mengalirkan air mata dan dia akan merasa takut. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, peringatan ini seolah-olah peringatan orang yang nak meninggalkan kami. Lalu berikanlah kami pesanan, berikanlah kami wasiat." Maka Nabi SAW kata, "Usikum bitaqwallah." Aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, was-sam'i wa ta'ah. Dan aku berpesan kepada kamu supaya kamu dengar dan kamu taat kepada pemimpin. Tetapi ketaatan ini bukanlah ketaatan yang mutlak, kerana manusia itu tidak maksum, melainkan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu menyebutkan, Ustaz, kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran yang kita semua tahu, surah yang diberi nama surah Abasa. Surah Abasa
Allah Subhanahu Wa Taala kata, abasa wa tawalla. Dia bermasam muka dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, apabila datang kepada dia seorang buta. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala, surah ini Allah Taala turunkan ketika peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang buta yang namanya Ibn Umi Maktum ataupun Abdullah bin Umi Maktum. Waktu tu Nabi SAW sedang berdakwah. Nabi adalah pemimpin orang Islam. Hamba Allah yang buta ni datang kepada Nabi, dia Muslim. Nabi adalah pemimpin dia. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak belajar. Alimni ma'allamakallah. Tolong ajar saya apa yang Allah ajar kamu. Lalu Nabi SAW bermasam muka. Dia buta. Dia tak nampak pun Nabi masam muka kat dia. Dia buta. Dia tak nampak pun Nabi berpaling daripada dia. Tapi Allah Ta'ala turunkan satu surah. Bagi tahu bukan hanya pada dia. Pada semua orang Islam. Termasuk kita pada hari ini. Yang Nabi telah melakukan satu perkara yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Nabi SAW juga ditegur oleh Allah. Walaupun dia adalah pemimpin yang paling agung orang Islam. Walaupun dia adalah pemimpin yang paling dahsyat bagi orang Islam. Dia adalah pemimpin yang Allah Ta'ala wajibkan kita bukan hanya sekadar mengikuti dia. Tetapi mencintai dia. Mencintai Nabi ini adalah satu kefarduan. Kan? Tetap juga kita melihat Nabi SAW itu mendapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam peristiwa peperangan Badar umpamanya. Nabi SAW diberikan ayat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi saya dalam isu ni Ustaz, kita disuruh untuk mentaati pemimpin, itu benar. Kita disuruh untuk menyayangi pemimpin, itu benar. Kita disuruh untuk tidak mengangkat senjata melawan pemimpin, itu benar. Tetapi ketaatan itu bukan bermakna pemimpin boleh buat sesuka hati. Ketaatan itu bukan bermakna kalau pemimpin itu berlaku zalim, kalau pemerintah itu berlaku zalim, bukan bermakna orang kena diam, tutup mulut kerana dia telah mendapat satu kekebalan dalam syarak. Tidak. Kerana Nabi itu sendiri ditegur. Hadis yang Ustaz bacakan tadi adalah dalam Sahih Muslim. Tetapi sanadnya itu mempunyai sedikit perbahasan dalam kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sanad dia terputus. Walaupun begitu, ada jalur-jalur yang lain. Tetapi syarahnya bagaimana? Para ulama semisal Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, Nabi SAW menyebutkan hadis itu supaya kamu taat dan dengar, walaupun dipukul belakang kamu, walaupun diambil harta kamu, bukan kerana Islam suruh kita tunduk kepada kezaliman, bukan Islam suruh kita diamkan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, mengiyakan kejahatan. Bukan mengiyakan, tetapi mendiamkan diri ketika mana kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa, kerana ingin mengangkat mudarat yang lebih besar. Daripada kamu dibunuh, lebih baik kamu hanya dipukul. Daripada kamu mati, lebih baik kamu diambil sedikit daripada harta. Itu sebenarnya maksud hadis yang berkenaan. Tapi kita kena ingat, hadis ini kita kena baca secara holistik. Kita tak boleh baca hadis secara idin. Dia tak boleh baca sekerat kat sini, sekerat dan ambil mana kita suka. Kan, ini bukan orang kata apa? Mix and match. Hadis perlu dibaca secara keseluruhannya. Kalau kita tengok di dalam hadis, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan, Nabi SAW kata apa? Afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad ialah perkataan yang benar yang disebutkan di sisi sultan yang jahat, sultan yang zalim. Maksud Islam nak bagi tahu apa? Kita boleh bercakap kalau ada keperluan untuk kita bercakap. Kita boleh bercakap, kita boleh memberikan teguran. Tetapi teguran yang diberikan itu adalah teguran yang bahasanya, larasnya sesuailah dengan orang yang kita nak berikan teguran. Bukan dengan kita memaki hamun, bukan kita merendah-rendahkan martabat, tetapi kita bagi tahu perkataan yang benar. Itulah yang disuruh oleh agama. Wallahu a'lam. Okey, kita nampak ada pencerahan di situ kadar ketaatan yang dituntut dalam agama. Maksudnya kena bersuara. Kalau tidak, mungkin Dr. Zaimi juga akan menjadi seperti Badruddin tadi. Ya. Kan, mengiyakan semua untuk kerana menjaga jawatan. Ya. Jadi ini satu persoalan. Baguslah dah bercakap.